cakaplah dengan kamera. Welcome to Adam and Yusuf Adventure. Akan dirobohkan, ya. Dia akan dirobohkan untuk pembangunan yang baru. Jadi Prince Muhammad bin Salman tahun ni, ya, dia dah pegang kerajaan. Jadi dia tak nak tengok bangunan-bangunan lama-lama ni. Ya, walaupun tengok bangunan ni luar macam tinggan, ya, kan luar tu tidak berkumpul, tapi dalam dia orang nak ke Yaman ke bawah, sedangkan Madinah tu di atas. Nabi jalan ke bawah, ya, pergi ke Gusur. Nabi SAW duduk di Gusur selama berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Bayangkan Asma binti Abu Bakar naik daripada bawah, dia sampai ke atas nak bagi. Nabi SAW nak bagi makan kepada Nabi SAW, ya, sampai ke atas tu. Yang ni lah ada dia punya gambar. Siapa yang tak larang naik atas, bukanlah sekarang kita nak naik tak. Tu nanti, ya. Siapa nak naik nanti lepas ni. Kita nak berumrah dulu. Okey. Ya, di atas tu ada satu gua begini. Gua Rasul. Pernah dengar tak yang laba-laba warna kan? Walaupun cerita tu hadisnya tidak kuat, ya. Jadi dalam orang kata undang-undang ilmu hadis ini, ya, hadis-hadis dhaif ini, walaupun dia tak kuat, ya, tapi kalau nak menceritakan tentang sirah yang tidak ada kena-mengena dengan halal haram, tidak ada kena-mengena dengan hukum, boleh diceritakan, boleh digunakan, ya. Sampai jangan hadis itu hadis yang orang kata direka kita, ya. Di situlah, ya, apa orang kata, ni burung merpati bertelur di hadapan pintu gua, ya, laba-laba buat sayang, ya. Lepas tu Nabi SAW duduk di situ, ya, sampailah memang orang Quraisy pun datang ke atas tu tengok. Tiba-tiba dengar apa? Dengar cicak bayi apa? Bunyi. Ya. Itulah, ya, cerita bagaimana Nabi SAW selepas saja 3 hari di atas, ya, Nabi turun. Selepas tu terus Nabi SAW bersama dengan ada seorang orang, walaupun dia kafir, ya, Abdullah bin Uraikid, ya, dia jadi pemandu Nabi SAW ke Madinah. Ya. Jadi Nabi tidak terus ke Madinah, tapi singgah dulu di sini, ya. Nanti tengoklah. Nanti tengok apa peta, ya, Madinah ada di mana, ya, di sini Gua Hira ni di mana? Gua Hira di bawah, Madinah di atas. Ada saya kata kalau ke bawah tu orang nak ke Yaman, ya, tapi Nabi, ya, nak ke Madinah, Nabi tak terus ke sana. Sebab apa? Kalau terus Nabi kalau ke Madinah ikut jalan orang biasa, ya, Nabi akan kena tangkap. Dengan senang Nabi akan kena tangkap. Dan jalan yang Nabi guna pun, ya, bukan jalan orang yang biasa nak ke Madinatul Munawwarah. Antara sebab Nabi dipilih, Nabi pilih menjadi duduk di Madinah sebab, ya, ice cream. Orang bayar ice cream dah? Kita lock. InsyaAllah, insyaAllah. Jalan dulu, kalau coklat, dia tinggal lah. Tandas dia tak ada air. Ayo sini. Berapa? 15 dia. 15, mahal-mahal. 15 ya. Punya RM5 mau apa? 15 rial mahal lah.
Ice cream. Wow, colorful cone. Ice cream. Hanya duduk, berzikir, berdoa. Ya, wukuf di Arafah tak perlu kita solat ke apa ke tidak. Nama dia wukuf itu maksud dia berhenti. Waqafa, wukufun, waqfan. Kalau belajar bahasa Arab begitu. Ya, ni dulu ni semua ni ada kemah. Ni tapak kemah. Ya, ni semua tapak kemah tapi dia dibuka semula kemah tu, tunggu nanti. Ya, nak dekat Arafah nanti baru dia akan naikkan balik kemah tu. Ya, jadi wukuf di Arafah bermula daripada bila? Zuhur. Lepas Zuhur bermula daripada Zuhur sampailah kalau dalam mazhab Syafi'i sampai sebelum terbit mata ataupun terbit fajar, sebelum subuh 10 hari bulan. Jadi antara lepas Zuhur tu 9 hari bulan Zulhijjah sampailah malam raya tu, siapa yang dapat wukuf dia dikira dapat haji waktu tu, tahun tu. Ya, maksud dia rukun. Sebab rukun haji antara yang pertama dia apa? Inilah wukuf Arafah. Dia kena dalam haji ni dia ada rukun haji, dia ada wajib haji. Itu kena belajar betul-betul. Apa orang kata apa beza rukun haji, apa beza wajib haji. Nanti saya akan cerita ke atas Jadi di sini diorang akan wukuf ya, jemaah-jemaah haji ya, yang mana Nabi SAW di Masjid Ja'ranah tu Namirah tu tadi, Nabi 10 Zulhijjah ya, Nabi bagi khutbah di situ, khutbatul wada'. Hajjatul wada', haji yang perpisahan, Nabi bagi khutbah di situ. Ya, masjid tu pun dia berada di luar, setengah berada di luar Arafah ya, dan pembaharuan yang baru ni berada di dalam Arafah. Jadi selepas Nabi SAW buat wukuf di situ, bagi khutbah, Nabi buat jamak ya, solat jamak Zuhur, Asar, jamak takdim, qasar. Sebab itulah ada apa, kalau siapa yang masuk kursus haji ya, kalau mazhab kita orang tabung haji kata buat jamak tamam, betul. 4-4, Zuhur 4, Asar 4. Tapi ya, mazhab yang lain macam mazhab yang apa, mazhab Hambali ya, dia kata Nabi buat dua-dua itu antara nusuk pekerjaan haji, kena buat juga dua-dua. Tak boleh buat 4-4. Itu perbezaan mazhab lah, tak ada masalah lah, furuk. Orang kata benda-benda cabang ni. Jadi mereka duduk di sini, Nabi lepas saja bagi khutbah, buat jamak Zuhur dan Asar di Masjid Namirah, baru Nabi masuk sini ya. Nabi punya khemah nanti di bawah Jabal Rahmah. Di bawah Jabal Rahmah khemah Nabi ya. Lepas tu dah lepas asar nanti keluar daripada khemah ya, Nabi berdoa, Nabi angkat tangan tinggi, lepas bayangkan lepas daripada lepas asar sampai maghrib, Nabi angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau Nabi berdoa tu, tangan Nabi letih, Nabi kiri Nabi letak bawah, Nabi berdoa begini. Kalau kanan letih, Nabi letak bawah, kiri pula. Itu bersungguh-sungguh Nabi berdoa ketika hari Arafah selepas asar sampailah maghrib. Maghrib barulah Nabi pergi ke Muzdalifah. Itu ya. Ni pokok-pokok ni pokok bukan pokok tumbuh orang kata tumbuh sendiri, tidak ya. Ini pokok namanya pokok Soeharto nama dia. Presiden Soeharto bagi ya, tumbuh di sini untuk salah satu fungsi yang lagi satu ya,
supaya dapat membekalkan oksigen. Kan, betul kan? Pokok dia mengeluarkan oksigen, dia sedut karbon dioksida. Karbon dioksida. Ingat balik sekolah kita belajar sains dulu. Jadi dia membantu jemaah-jemaah haji yang di sini untuk dapatkan oksigen. Alhamdulillah. Jom. Pun 9 Zulhijjah itu Allah turunkan sebesar-besar rahmah di sini pada 9 Zulhijjah. Selepas 9 Zulhijjah masih ada lagi orang kata cebisan-cebisan rahmat Allah berada di Arafah. Boleh berdoa. Bukan saja nak minta doa minta jodoh ke apa ke kan. Jadi doa apa-apa pun boleh. Dan bukan dalam buat haji pun memang tidak disunah, bukan sunnah lah untuk naik ke atas sampai ke atas tu, tidak. Itulah yang saya kata tubuh tu lah. Dulu boleh naik daripada sini ataupun belakang situ pun boleh. Tapi sekarang tak boleh. Dah ditutup. Jadi jemaah lepas ni siapa nak tangkap gambar boleh tangkap gambar. Siapa nak berdoa boleh berdoa saja di mana-mana. Saya akan tunggu di bawah ni. Jadi jemaah haji dengar haji doa apa. Dan kalau haji kena haji faham, cuma saya ambil doa bahasa Arab. Satu vanilla. Ini mama. Karena aku nak simpan ni. Mereka panas pakai es krim. Sedap sih. Cakaplah dengan kamera. Alhamdulillah tak ramai. Kalau tidak ni, bayangkan orang yang pergi Arafah tadi tu, semua akan datang sini untuk buat umrah. Subscribe to my channel. Thank you. Bye. See the video.